Bila dah mula simpan emas, sebenarnya berapa target gram emas yang kita perlu capai? Bila dah mula simpan emas, mestilah kita kena letakkan target. Bagi mana-mana individu yang baru sahaja bermula, boleh target untuk miliki item 250 gram emas yang pertama. Bagi yang sudah berkeluarga pula, boleh target untuk ada 1 kilo satu keluarga. Simpanan sebanyak 250 gram ini sebenarnya taklah terlalu banyak, sebab kalau kita tukarkan ke dalam duit kertas, ianya sekitar RM130,000. Dan sesiapa yang dah pun miliki 250 gram ini pada tahun 2018, kekayaan mereka sudah selamat daripada inflasi, sebab 250 gram ini pada tahun 2018 hanya RM42,000. Sedangkan hari ini 250 gram emas berat yang sama sudah meningkat sehingga RM130,000. Ini disebabkan oleh nilai duit ringgit kita semakin merosot. Jadi emas adalah penyimpan nilai yang terbaik, dan yang paling penting, simpanan emas susah untuk bocor. Itulah sebab kenapa orang kaya mereka ni suka simpan emas berbanding simpan duit dalam bank. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh terus rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang, okey?